Tuan-tuan dan puan-puan, mutakhir ini ataupun dengan kata lain, baru-baru ini saya dengar seorang pensyarah universiti dalam podcastnya berkata, kerajaan persekutuan dah banyak bantu Sabah dan Sarawak. Dana begitu besar untuk keselamatan, penjauhan awam, semua itu bukti bantuan pusat kepada Sarawak dan Sabah. Saya nak tanya Prof ni satu saja. Bantuan apa yang kamu maksud sebenarnya, Prof? Nak tanya. Kau ambil minyak kami, kau kutip hasil gas kami, kau kawal pelantar laut kami, kau kutip cukai kami di Putrajaya. Lepas tu kau kata, duit yang kau bagi balik itu bantuan. Itu bukan bantuan ya, Prof. Itu hak kami yang kau potong separuh jalan. Ini bukan emosi ya. Ini isu federalisme yang kamu sendiri macam tak faham. Kalau betul kamu ahli akademik, kamu patut tahu bahawa dalam sistem persekutuan, perbelanjaan untuk keselamatan tentera dan awam adalah tanggungjawab pusat, bukan sedekah kepada negeri. Tak tahu, faham atau tidak? Takkanlah seorang para akademik macam Forbes ni bercakap sembarangan dia. Jangan guna bajet keselamatan sebagai alasan untuk menutup janji MA63. Itu bukan bantuan khas. Itu tanggungjawab perlembagaan. Kalau begitu logiknya, negeri lain pun tak layak dapat tentera seperti Johor, Pahang, Selangor, Penang dan sebagainya. Semua itu pun bawah Malaysia. Kalau aku katakan otak, kau dilutut, kau marah dan koyak. Mana Prof belajar sistem persekutuan? Dari Donald J. Trump ke? Tiba-tiba nak klaim Kanada sebagai satu state masuk Union. Sabah dan Sarawak tak minta lebih. Kami hanya minta yang dijanjikan dalam Malaysian Agreement 1963. Janji yang kamu meterai sebelum Malaysia. Terbentuk bersama Melaya. Kau sebut, kalau orang Sabah Sarawak ni dia kata, marah. Sebab marah dia sebut orang Melaya. Taklah. Bohong. Kau ada bacakah MN 63? Semua laporan dan dokumen bersabitan pembentukan Malaysia. Kami bukan negeri yang menyertai Malaysia. Kami rakan pengasas Malaysia. Kena ingat itu. Kena ingat itu betul-betul. Jadi, bila seorang bergelar pensyarah universiti bercakap macam jurucakap politik, itu bukan kurang ilmu, itu kurang jujur namanya. Jangan sembunyi di sebalik istilah akademik. Kalau hujah kamu, cuba putar belit propaganda. Kamu ingat rakyat Sabah dan Sarawak masih duduk atas pokok ke? Kamu kata kami diberi banyak. Tapi kamu tak sebut berapa banyak hasil bumi kami disedut balik ke pusat setiap tahun. Bukti Menara Petronas. Siapa yang banyak menyumbang mendiri bangunan Menara Petronas itu? Kononnya, semua ini demi pembangunan nasional. Padahal pembangunan itu tak pernah seimbang. Sarawak dan Sabah masih jadi dua negeri paling luas tapi paling kurang infrastruktur. Jambatan pun masih guna feri. Hospital, sekolah, bekalan air masih tertinggal. Tapi bila rakyat bersuara, kamu label emotional, regional, anti pusat. Sudahlah. Padahal kamu sendiri yang butakan sejarah. Dan sekarang, kau pernah duduk di pendalam Sabah atau Sarawak ke? Kau nak bercakap
dari cari fakta dulu. Sebenarnya kau nak kempen, jangan guna title belakang kau tu. Naratif pusat banyak bantu Sabah ini dimainkan semula sebelum PRN Sabah. Kenapa? Sebab kau tahu Sabah dah celik. Kamu tahu rakyat dah sedar siapa yang tipu sejak 1963. Ini bukan lagi sosial politik, soal politik ya Prof. Ini soal maruah perjanjian antara bangsa. Saya nak cakap terus terang kepada Prof. Atau seangkatan dengannya, ataupun sewaktu dengannya. Sabah for Sabahan, Sarawak for Sarawakian bukan bermaksud keluar daripada Malaysia, tapi menuntut kedudukan yang dijanjikan dalam Malaysia Agreement. Kita bukan pengemis di tanah sendiri. Jadi kepada yang mengajar di mana Menara Gading, Tong Fahamas belum bercakap. Jangan jadi lidah propaganda yang menyembunyikan kebenaran sejarah. Kami sudah penat dibohongi. Kami boleh putar belit fakta, tapi kami akan putar balik kebenaran. Kerana MA63 bukan nostalgia. Ia janji yang belum ditunaikan. Dan kali ini, rakyat Sabah dan Sarawak tidak akan diam lagi. So, itu di Sarawak, parti yang kau sokong tidak benar bertapak di tanah bumi Kenyalang. Kami berdoa keadaan serupa dalam PRN Sabah, so pas parti yang kau sanjung jilat juga bakal diterajang keluar oleh rakyat Sabah dalam PRN bakal datang diadakan tidak lama lagi. Pengundi Sabah, saya menyeru KDCR Melayu Lalai Kaum di Sabah, bersatulah kamu di bawah satu panji. Jangan takut dan bimbang. Jangan jika kamu bersatu dan menang memerintah Sabah bagi masa 5 tahun untuk memimpin pemimpin baru mentadbir membangun Sabah. Bagi masa untuk mereka, jangan pilih calon katak dan penuh dengan rasuah. Kita mohon kerjasama daripada tuan-tuan dan puan, terutamanya dari Sabah, supaya menyokong bersatu di bawah satu panji. Sila like, share, subscribe dan komen.